Pulut. Ya. Tak ada pulut, tak ada, tak apa. Kita mulut makan mulut kemudian dia. Saya pulut, dah puas makan ni. 2-3 hari nanti baru buat kari pulut. Buah dia. Datang ke tu. Tak tahu. Jadi tak tahu. Ikan ni ah. Seronok dia. Seronok ya. Esok kita orang dalam kebun pula makan durian. Tanam tu. Ha? Tarik tempat sikit je kan. Dia ada semua. Apa? Tungkai dia. Seling riba tu. Belum ganda lah. Tu je 4 dom. Oh lagi, musangking keluar lagi. Musangking pada kubur baru ya. Baiknya ya. Jadi ini tangan saya, nampak tangan saya ni menggagor. Sebab apa demo tak sempat tangan dia keluar. Jadi alhamdulillah. Tangan sakit pun boleh tapi asal musangking ni. Cantik dia. Kesing isi dia. Alhamdulillah. Saya ada satu lagi. Nak makan durian dengan anak menantu besan saya hari ni. Di pusat pengumpulan kita, Tanah Merah yang pertama kali buat pusat pengumpulan. Ni buah baru siapa? Ada dalam stel ini. Kat stel. Ni token. Usahawan yang cantik. Usahawan yang berani ambil cabaran. Jadi pakak-pakak siapa lah. Ada buah banyak, awak mari sikit-sikit tak payah. Pakak mari beli. Buah-buah kita MCTN ni dia lain sikit pada orang lain. Mari pakak support buah-buah kita. Kalau buah kita tak support, siapa lagi ke? Okey, mana-mana. Kita tunjuk. Tunjuk. Ni benar kita. Baik. Benar kita. Jadi impact dia apa yang Lemon ni buat ni bersusah payah ni supaya ada banyak buah, ada pemburu mari ambil. Akhir sekali pekebun-pekebun ada tempat nak mari jual dengan harga yang terbaik. Tak boleh nak janji harga gila-gila lah, tapi harga yang terbaik insya-Allah. Pakak-pakak doa, pakak-pakak support deh. Okey, assalamualaikum.